Sama ada kita menyokong Iran ataupun tidak, pendirian kita tak ke mana, tak memberi apa-apa kesan pun kepada Iran itu sendiri dan penduduknya, kecualilah kita Perdana Menteri ataupun Presiden. Tetapi proses untuk kita membuat pendirian, sama ada kita menyokong Iran ataupun tidak, itu kesannya lebih kepada diri kita sendiri, kerana kita akan mengguna pakai ilmu kita, maklumat yang kita tahu tentang sejarah, sistem nilai dalam diri kita dan bagaimanakah kita menterjemahkan semua perkara itu kepada satu pendirian. Di situ pentingnya. Saya sendiri bukanlah orang yang berpengetahuan terlatih di dalam bidang politik antarabangsa, geopolitik, tapi tidaklah naif, jahil, tidak tahu apa-apa. Apa yang saya kongsikan dalam video pada kali ini adalah untuk kita mencari jalan agar kita membuat pendirian hasil daripada maklumat yang betul dan proses berfikir yang sejahtera, kerana benda itu jugalah akan menentukan bagaimanakah sikap kita bila mana kita ada jiran, orang sekeliling kita yang dianiaya dalam keadaan mereka itu berbeza akidah dengan kita, berbeza agama dengan kita. Kita nak sokong ke tak sokong? Perbezaan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Isna Asyariyah Imam 12 bukanlah perkara yang tersembunyi. Di peringkat peribadi, saya mendapat pendedahan mengenainya semasa di bangku pengajian sekolah menengah lagi. Saya pernah dalam satu fasa kehidupan berasa kagum dengan Ayatollah Khomeini dan ada gambar Khomeini dalam wallet saya pada seketika di sekolah menengah. Kemudian mengubah kefahaman dan pendirian saya apabila mendapat pendedahan tentang ajaran-ajaran yang beliau bawa apabila berada di Kuza sebelum berlepas ke Jordan. Semasa belajar di Jordan, mendapat peluang yang lebih besar untuk meneruskan pembacaan, kajian, hadir ke seminar-seminar yang diadakan. Ketika itu pembacaan tidak saya bataskan hanya kepada membaca buku-buku sekunder, maraji' yang ditulis oleh scholars, malah juga buku-buku masadir, rujukan induk seperti Usul Minal Kafi dan kupasan oleh Ja'far Subhani, orang penting di sisi Ayatollah Khomeini pada masa itu juga. Saya ambil peluang untuk membacanya. Karya-karya Ihsan Ilahi Zohir, almarhum Said Hawa, buku-buku tu ada sebahagian daripada koleksi yang telah saya tinggalkan, yang saya wakafkan di perpustakaan Khalifah Modern School Secondary di Bandar Baru Salak Tinggi. Sahabat-sahabat yang berada di tanah air boleh memanfaatkannya. Hopefully buku-buku tu bertemu dengan pembaca-pembaca baru selepas mereka saya tinggalkan. Dalam serba sedikit ruang yang ada, saya juga membaca karya tokoh-tokoh pemikir seperti Ali Syariati. Untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh, saya menulis mengenai Syiah ini sebagai satu daripada artikel terawal di blog saya lebih kurang tahun 98 ke tahun 2000. Khomainisme, Al-Khomainiyah, Syuzuz fil Aqaid, Syuzuz fil Mawaqif, yang ditulis oleh almarhum Said Hawa, menjelaskan tentang rumusan beliau selepas beliau bertemu dengan Khomeini, membuat rumusan bahawa revolusi Iran bukanlah kebangkitan umat Islam yang kita boleh sandarkan untuk pembebasan bumi Palestin. Dan saya juga semasa kanak-kanak masih ingat kepada cerita yang dikongsikan oleh bapa saudara saya, ibu saudara saya, kerana mereka mengerjakan haji ketika Masjidil Haram diserang oleh kumpulan ekstremis yang menyebabkan pertumpahan darah berlaku. Dan di usia 50 tahun pada tahun ini, pemerhatian cantuman di antara memori kanak-kanak, dewasa, pembacaan di peringkat sekolah, di peringkat universiti memainkan peranan untuk kita mempertimbangkan pada masa sekarang ini bagaimanakah kita mengambil pendirian tak kala Amerika Syarikat akhirnya melakukan serangan malam tadi bagi kami yang berada di island ini, selepas serangan balas antara satu sama lain sudah pun bermula beberapa hari yang lalu di antara Iran dengan Israel. Kita dalam dunia ni bukan hukumnya hanya hukum agama, tapi kita juga ada undang-undang, dan undang-undang itu penting untuk membolehkan kita hidup berperaturan. Sebagaimana kita menjaga hukum hakam agama, kita juga ambil berat tentang peraturan jalan raya. Sebab tu daripada dulu saya tak berkenan bila kawan-kawan yang terlibat dalam urusan jemaah haji, contohnya lah kan, menganggap bahawa peraturan yang diletakkan oleh kerajaan Arab Saudi tentang tuntutan visa dan yang seumpama dengannya, kita katakan ini undang-undang dunia, kalau kita pusing sana pusing sini sikit pun tak mengapa. Kita telah bentuk diri kita untuk menjadi orang yang tidak menghormati undang-undang, dan bila kita tidak menghormati undang-undang, ketika kita mendapat manfaatnya mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi bila kita menjadi mangsa kerana ada orang tak ikut undang-undang, mungkin ketika itu kita
kita baru menyoal kembali kenapa undang-undang yang bukan undang-undang Al-Quran, bukan undang-undang hadis Nabi SAW, tapi undang-undang ini tidak diikut. Dan ini yang pertama sekali yang perlu kita pertimbangkan dalam melihat di antara konflik Israel bersama dengan Iran ini, siapa yang ikut peraturan, siapa yang tak ikut peraturan. Iran baru sahaja menyatakan persetujuan untuk duduk berbincang dan memperbaharui komitmen mereka terhadap tekanan yang dikenakan agar mereka tidak membangunkan senjata nuklear pada minggu lepas, kalau tak silap saya. Dan apabila menghampiri apa jua bentuk solusi damai, sejarah juga memberitahu kepada kita bagaimana Benjamin Netanyahu, golongan ekstremis kanan dan Parti Likud tidak berkenan akan menggagalkannya. Apabila perjanjian Oslo ditandatangani untuk menawarkan two-state solution sebagai jalan keluar konflik yang berlaku di antara umat Islam di Palestin dengan penduduk di Israel, Ishak Rabin telah dibunuh oleh golongan ini. Mereka tidak mahu kepada jalan damai kerana jalan damai akan menyusahkan mereka untuk meneruskan agenda mereka lebih besar. Dan perkara kedua yang kita kena ingat, adakah kita fikir Israel hanya menyerang Iran? Bukan hanya Iran, tidak cukup dengan Iran, Syria, Iraq dan wilayah-wilayah lain. Mereka ada agenda yang lebih besar. Israel ini adalah kuasa yang tidak punya apa-apa untuk melakukan kejahatannya, melainkan ada enablers di sekelilingnya. Sudah tentu enabler yang paling besar adalah Amerika Syarikat sendiri, yang rela rakyatnya menderita, tak ada duit nak dapatkan ubat di hospital, gelandangan, porak-peranda, tetapi memberikan wang yang tidak putus-putus kepada Israel sejak sekian lama. Kali pertama saya melihat data-data ialah semasa belajar di UIA tahun 2008-2009 apabila kami menganalisis kandungan halaman web ifamericans.new.org, dan itu dah beberapa tahun dah kan membawa kepada sekarang ini. Dan bukan itu sahaja, malah negara-negara lain, Mesir, Jordan itu sendiri, macam-macam lagi lah. Benda ni multi-layers. Pendirian Iran terhadap Bashar al-Assad, pelbagai musibah yang menimpa umat Islam bukan satu perkara rahsia. Tetapi Iran itu selain daripada mereka itu Tuhannya adalah Allah, Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya adalah Kaabah. Iran itu juga ada sejumlah besar penduduknya yang juga merupakan Sunni. Dulu lebih besar tapi jumlahnya mengecil. Sekarang ni mungkin lebih kurang dalam 30% lebih penduduknya. Pernah di satu ketika Iraq itu negara Sunni yang ada ramai Syiah, Iran itu adalah negara Syiah yang ada ramai Sunni, hasil daripada percaturan syaitan-syaitan besar daripada negara-negara yang kita sedia maklum ni tadilah. Oleh demikian, apa yang sedang terjadi di Iran pada sekarang ini adalah satu pencerobohan, penganiayaan yang dilakukan oleh Israel pada mengulang naratif yang sama bahawa Iran sudah semakin hampir berada di kapasiti untuk menyiapkan senjata nuklearnya. Benjamin Netanyahu sebut tu daripada tahun 1990-an lagi sampai sekarang, dan laku saja pembohongan yang diulang itu. Tak payah nak buat kerja buat berat kerana ada ramai orang yang makan umpan Netanyahu ni tadi. Donald Trump boleh membuat keputusan yang begitu besar tanpa melalui Kongres, mungkin kerana beliau melihat kalau beliau boleh menghancurkan fasiliti nuklear Iran, kreditnya tu dia nak ambil seorang-seorang. Biar dia seorang yang nampak hero, tak perlu dikongsi bersama dengan Kongres. Amerika Syarikat memilih presiden yang bangang, melihat serangan ke atas sebuah negara sebesar Iran itu seperti sebahagian daripada rancangan reality TV beliau. Menjurus kepada bahagian akhir perkongsian saya pada kali ini, kita ada akidah, ilmu juga tentang fiqh, sejarah. Sebesar mana pun bahagian-bahagian perkara yang saya sebutkan itu tadi dalam hubungan kita dengan Allah, amalan kita sebagai seorang Muslim, bila kita nak buat pendirian sebagai warga dunia yang berkongsi kehidupan dengan pelbagai latar belakang manusia di sekeliling kita, sama ada yang berbeza agama ataupun yang berbeza mazhab, kita perlu meluaskan rujukan modal untuk kita membuat pertimbangan itu dan tidak hanya melihat daripada satu-satu sudut semata-mata. Saya rasalah tidak ada konflik dunia yang terjadi dari 1 tahun ke 1 tahun, dari 1 dekad ke 1 dekad, pernah sampai ke tahap sekarang ini yang mencukupkan semua ramuan untuk merebak menjadi Perang Dunia Ketiga. Mungkin kita tidak mengisytiharkannya inilah Perang Dunia Ketiga, tetapi 50 tahun, 100 tahun akan datang bila manusia ketika itu memandang balik kepada tahun 2025, ini adalah Perang Dunia yang Ketiga. Kebimbangan saya ialah ramai orang sekeliling macam tak mengendahkan perkara ini, mungkin sebab dah immune, dah terbiasa sangat dengan perang sana, perang sini, so what? Allahul Musta'an. Allahu'alam.